aku nak beli rumah. Macam mana aku nak beli rumah kalau tak ada loan? Faham. So waktu ketika tu aku ilmu tak ada, memang aku terus tinggal lah sebab hati dah tak ada terima tau. Member nasihat sebab member tahu aku anak sulung, aku yang tanggung family semua, komitmen aku banyak kan. Sebab kerja dah, income dah besar, buat hutang pun dah besar, komitmen dah besar maksudnya. Cantik sangat lah gaji tu cantik sangat lah tu. Periuk nasi lah kan. Periuk nasi tu lagi besar, kelak tu lagi besar. Betul. Dia macam tu kan. Jadi ketika tu macam aku dapat tu memang dah tak boleh terima, aku tinggal terus lah. Sampailah aku dapat usaha tablik ni. Tapi time tu tahun 2020 aku dapat usaha 2022. So bila aku dah dapat usaha ni aku boleh counter soalan kau tu. Masa zaman aku tak dapat tu memang aku sama macam kira aku akan tegak lah. Haram is haram. Sebab benda yang berat babe. Aku gila tau. Jujur orang cakap member pun panggil aku gila. Tapi gila-gila aku pun aku fikir kau gila ke nak ikhtiar perang kepada Sang Pencipta.